Weh, mana ni Syed? Kau nak menipu orang. Kau tak tahu juga ya. Lepas tu naik balik. Aku tak tahu sekarang ni jalan betul ke tidak. Halo guys, selamat pagi. Hari ni nak pergi hiking dekat Bukit Beruang. Tak tahulah budak ni dah bangun ke belum. Jam pun dah pukul 4 lebih. So jom kita gerak. Hello everybody. Kita pun dah sampai dekat rumah Syafiq. Yang penting semua tak ready. Jam sekarang pukul jam sekarang nampak kan, tak nampak 5.25. Kita jumpa dekat bukit. Bye. Buka. Okay, lepas tu kita orang plan nak pergi masjid. Lepas tu mungkin lah kita orang boleh hiking kan. Lagipun awal lagi nak naik. So lepas kita orang nak pergi masjid tu, kita orang plan nak pergi beli makan, nak pergi beli minum, preparation semua dah naik atas kan. Tapi biasalah, first nak naik semua benda nak buat naik atas kan. Sementara nak pergi masjid tu, orang layan je lah video ni. Masuk sini. Malam. Sampai dah masjid. Kita maya dulu kan. Bayar. Waktu lah. Kita maya dulu bay. Beres. Kode. Kita sapa dah. Janji 5.30. Hampir sampai pukul Ini 51. Masih tidak terlambat lagi guys. Nak naik atas ni aku ingat dekat lah. Benda dulu naik memanglah kejap je. Aku pun tak sangka entah mana-mana lah aku dah berbelit-belit. Aduh, aku sudah pening lah Bukit Beruang ni. Pening kepala otak aku. Member aku pun semua dah pisang. Jadi kau nak tahu apa cerita lepas ni, kau layan je lah video ni. Bila nampak sunrise sikit. Segini udah gambarnya makin terang. Ni ada bertukar baju, bertukar tidak buka, tidak faham. Aku pun tak faham. Biarlah. Aku pun tak faham. Masing-masing tengah mengelupu. Panas. Tak pasang. Salam. Bukan biasa-biasa track dia. Ampun tengok. No, tu dia. Masih panjang ni perjalanan sebab banyak R&R. Hampir belecak juga jalan ni. Anu ikan duit. Kita berehat sebentar. Kerana tidak biasa hiking, jadi kita ambil keputusan untuk rehat sebentar. Beres. Mana weh naik bukit? Mengah weh. Beratlah. Ada pok sini. Wello. I'm still looking for my stick, but I can't find it everywhere. So
I keep looking. Budak ni saya ketik dah. Oh ya. Ilmu tu. Orang tanya kawan ni. Oh, kena ini tumbuk. Sama je. Sama kan kita ke situ boleh. Ya, boleh. Apa tu? Oh. Asal. Dia naik balik kan? Sini lah. Ni lah. Ni buat ni. Turun tadi. Tiga-tiga. Dia dah turun. Naik mula. Oh gelo. Tu tak relax. Don't worry. Don't worry. Naik saja, naik saja. Don't worry. Aku standby tangkap ni ya. Jatuh lagi ya. Tangkap. Okey. Naik. Ya, kau dulu. Ha? Tak apa dia. Kawai dia sana naik dulu. Kawai. Okey. Tak apa. InsyaAllah. Kawai cuba. Ikat tu. Hello. Dah perlu ah? Ni bukan perlu lagi dah. Ikat. Meninggal. Oh gila be. Trek dia. Tak apa lagi. Oh tak apa. Tunggulah memang metah. Sikit lagi. Okey lah. Tak tahan. Naik. Ais piring. Pokok tumbang pula ha. Pokok tumbang. Let's go guys. Kita cuma nampak pemandangan. Tara. Langsung naik. Terus naik ya. Tu naik tak relax bos. Tak siapa lagi.
Iki, dia nak kena yang Banyak dah nasi lemak. Dua mulut gitu. Berat. jumpa video Malaysia kan. Dengan ini saya melaporkan saya baru penumpuan semut eh. Ni kalau kena ni enggak. Faham ya? Guys, katanya dalam 20 minit lagi. Kalau jalan berhenti lah. Tak tahu macam mana kan. Tunggulah ke ni. Panjang lagi lah kot perjalanannya. Ataupun yang bawah tu. Tahu dah tu. Abang tu scam aku apa? Kita beruap berasap dia tak percaya ke? Ada apa? Beruap berasap. Ya betul lah. Tak percaya. Dia ingat tipu. Apa kot? Yang datang kan. Nak buat aktiviti mingguan katanya. Training dulu hari first day. Let's go. Asal muka aku. Baik. Hello. Naik. Rasanya seperti menjadi Iron Man. Naik. Gemuk. Badan tak. Panas. ada rasa tu. Bagaimana perasaan anda? Rasanya seperti menjadi Iron Man. Masih 5 minit. Jauh lagi perjalanan. Pusing. Satu ni. Berat. Buat botol air. Betul lah. Dia cakap. Dia suka kau paksa kau. Dia suka paksa. Ribut. Jangan buat sini ribut tak. Sini ribut tak relax kan. Lagak main ni. 1.4. Jauh lagi. Oh jauh ke tak? Terakhir lah ni atas. Boleh tahan juga Hurry up, Pizza. Sikit. Betapa aku lah. Jam baru pukul 8.14. 7. Kita naik betul lagi 7. Ini adalah sebagian latihan. Mental dan fizikal. Yang penting tak kari. Curry is number one shit in the world. Curry is like when you promise someone, then you go off. This one is already out of cash.
Faham? Apa tak apa paksa lah. Betul. Dia tak patah balik lah ni. Kau naik puncak tu padu. Hampir 2 jam. Went to the doctor to check out what's matter. Ada checkpoint lagi ke? Tak sini ni tu. Kan? Find out the matter. Andy, boleh. Yang mengundur. Let's go. You have a Let's go. Garwa. Apa? Pote. you have a reggae my life. Kau mana gitu ni? Berjaya kita lawan sampai ke puncak. Yang strong sampai. Sampai juga. Gayat. Bergayat pula. Dah sampai gayat katanya. Sampai guys. Cerita Andy je. Sekejap. Oh demo. Tak payah. Apa? Asal? Ha? Kita berpelanga pula. Ambil masa untuk turun. Kita jumpa lah kat bawah. What's up guys? Oh, kita. Kuih bangkit. Jala. Itu. Situ ke? Kamu percaya kau Mana lah? Ini mana? Kita jalan sini. Ada kan checkpoint 4 tadi? Tinggal sana balik. Maju. Kita nak turun balik 92. Nak terus ni tak? Takut orang ramai sebab ni laluan elok sikit ni. Ni lah. Tak dah. Ada budak. Tak berani. Kau tak kira tak sampai pun. To the paradise. Baru beli. Payah. Memang.
naik. Pan, boleh Pan. Kan jangan tipu aku sudah kan. Lu takut ke aku naik kamera kat tangan? Lu takut. Set your soul on fire. Got it in on my toes. Daripada yang tadi kita plan. In on my ankle. In on my waist. In on my heart. In on my soul. In on my mind. Coming to my mind. Naik tempat lain, turun tempat lain. Bukan. Ya, weh, mana ni? Kau. Ini betul tempat lain. Aku tak tahu juga ya. Jalan je. Lepas tu naik balik. Aku tak tahu sekarang ni jalan betul ke tidak. Jauh juga jalan ni. Jauh lah. Dan jauh nak turun ni. Buka pakai jalan kaki. Tengah masa banyak. Bukan naik. Ada jalan luar ada. Hei. Tapi sejam lah jalan luar. Kalau naik balik. Sanggup? Kau sanggup? Macam mana? Oh, panas. Dalam ada pokok. Balik. Ikut balik train tu apa? Oh, kelakar tadi. Train tu. Okey, berakhirlah sudah pengembaraan kita pada hari ini. 5 jam setengah. Barai. Koyak. Kasut pun dah, tapak pun dah tak ada. Hilang. So, terima kasih kerana menonton dan mungkin kita akan buat lagi. Tapi tak tahu bila lah. Okey. Kita jumpa. Okey guys. Prinsip dah sampai. Apa pun saya mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kerana menonton. Kita pun sampai dekat motor. Lain kali jumpa lagi. Bye.